Dokumen ini tak sama dengan salinan di file case. Ada sesuatu yang tak kena ni. Aku kena laporkan benda ni kepada HR. Aina, kami terpaksa memberhentikan perkhidmatan kamu serta-merta atas sebab pengurangan staf. Pengurangan staf? Tapi saya baru 3 bulan bekerja di sini. Keputusan adalah muktamad. Sila kemas ke semua barang anda dan tinggalkan kawasan pejabat secepat mungkin. Saya dipecat sebab saya cuba jaga profesionalisme. Saya tak boleh biarkan perkara ini berlalu. Kalau ada bukti pemalsuan, laporkan kepada SPRM. Simpan bukti. Jangan buang apa-apa. Tapi saya takut bila sudah dipecat akan ada balas dendam. Itu sebab mereka ada mekanisme perlindungan pemberi maklumat. Yang penting buat laporan dengan dokumen yang lengkap. Oh, kalau begitu baiklah. Jika integriti diancam, laporkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menerima maklumat dan menyiasat. Melaporkan selepas dipecat masih dibenarkan. Terima kasih, Cik Aina. Kami akan menyiasat aduan ini secara teliti. Identiti anda akan dirahasiakan selagi boleh. Saya hanya nak menegakkan keadilan. Terima kasih. Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan periklanan Kementerian itu pada 2018. Sebuah firma guaman terkemuka hari ini didapati bersalah di bawah Seksyen 16A-A Akta SPRM 2009 kerana menerima rasuah dalam urusan guaman. Firma tersebut turut diambil tindakan disiplin oleh Majlis Peguam Malaysia. Siasatan ini mulakan hasil laporan seorang bekas peguam bersekutu yang identitinya dirahsiakan. Firma tersebut juga telah diarahkan membayar saman berjumlah RM250,000 kepada seorang bekas kaki tangan selepas Mahkamah Perosahan mendapati pemecatannya dilakukan tanpa sebab munasabah dan berkait dengan tindakannya, melaporkan salah laku rasuah dalam firma tersebut. Menurut keputusan mahkamah, tindakan firma itu melanggar Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta 177 serta bercanggah dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711 yang menjamin kerahsiaan dan perlindungan kepada mana-mana individu yang tampil melampaukan salah laku. Mahkamah turut menegaskan bahawa sebarang tindakan balas terhadap pemberi maklumat merupakan perbuatan yang tidak beretika dan boleh dikenakan hukuman tambahan di bawah undang-undang sedia ada. Kes ini menjadi contoh penting bahawa pemberi maklumat wajar dilindungi bukan dihukum demi menegakkan integriti dan accountability dalam profesion guaman. Akhirnya keadilan berpihak kepada kebenaran. Pemecatan bukan pengakhiran kebenaran. Lindungi integriti, laporkan salah laku. Hak anda sebagai pemberi maklumat dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711. Pemecatan bukan pengakhiran kebenaran. Hak pemberi maklumat dilindungi. Hubungi SPRM dan dapatkan nasihat undang-undang jika perlu.